Makan banyak lepas raya ni macam-macam. Macam mana nak detox badan ni? Kadang-kadang rasa badan ni macam toksik. Okay, let's check it out. Bila nak detox, kita kan selalu aim ada makanan atau minuman yang boleh tolong bersihkan badan kita. Boleh cuci. Contohnya kita buat air limau. Ataupun kita minum segala jus-jus nak bantu cuci balik dalam badan kita ni. Sebenarnya badan kita mempunyai fungsi yang sangat luar biasa, iaitu ia mampu untuk detox segala toksin-toksin yang ada dalam badan kita. Contohnya kita makan banyak makanan yang berminyak, berlemak dan juga bahan kimia yang tinggi. Badan kita mampu untuk singkirkan semua toksin-toksin yang ada dalam badan kita ni. Organ utama yang akan bantu untuk detox badan kita daripada semua toksin adalah hati dan juga buah pinggang kita. Kita sebenarnya adalah organ yang paling major untuk melakukan proses detox. Dia akan memecahkan segala bahan-bahan yang tidak baik kepada badan kita dan akan diproses, dibuang daripada badan kita, juga dibantu oleh buah pinggang kita. Tapi jika badan kita boleh detox, adakah dia bermaksud kita boleh enjoy makan? Sebenarnya tidak. Untuk kita nak bantu hati kita boleh detox dengan baik dan juga buah pinggang, kita harus makan dengan sihat. Dan pada masa yang sama, toksik tak dapat dikeluarkan. Toksik akan berada dalam badan kita. Pada masa yang sama juga, lemak dalam badan kita tinggi. Lemak adalah tempat penyimpanan toksik dalam badan kita. Inilah yang akan buat badan kita rasa tak sedap, rasa tak best dan rasa lesu, lemau. Jadi, untuk kita nak singkirkan semua toksin ni, mau tak mau kita kena eat clean dan juga makan secara sihat. Dan bersukan, pastikan rehat yang tidur yang cukup. Jadi, bila kita makan dengan sihat, sayur cukup, nutrien cukup, bersukan, minum air cukup, elakkan stres, hati dan juga buah pinggang kita ni, major organ for detoxification, akan berfungsi dengan baik, maka dia dapat keluarkan toksik dengan baik. Pada masa yang sama, banyakkan minum air dan bersukan sebab air juga akan membantu untuk badan kita keluarkan toksik dengan lebih baik, bukan air manis. Dan juga bersukan, kita akan menggalakkan toksik keluar melalui peluh kita. Jadi, nak detox, simple je. Ubah balik gaya hidup kita ke arah gaya hidup yang sihat.